Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, hari ni berapa Zulhijjah aku lupa dah. Patutnya hari ni puasa pun tau, tapi sebab makan durian ni kan, kawan-kawan kita santunilah kawan-kawan kita. Pali ada kat belakang Apa? Pali dah pergi dulu. Bukan dia dengan kamu ke? Dia kata dia pergi rumah kamu. Ya. Assalamualaikum. Saya cakap kat dia, pergi dulu sebab saya nak patah balik rumah mak saya, cari glove dengan bala kelawar. Oh ya. Pun tak ada. Pun gaib kat rumah mak saya. Lepas tu ni yang pakai bala kelawar mana? Masuk patah balik rumah saya, itu jadi kelam kabut lah. Oh, ada dah jumpa? Tak jumpa, yang bawa pergi dalam corner tak jumpa. Glove pun tak jumpa kak? Labur. Oh. So kita hari ni kita nak pergi Pening kita nak makan durian lah. Misi kita nak makan durian. Udang merah. Udang galah. Udang galah tu mungkin lah malam kot. Lepas tu yang ada dengan kita daripada KS orang Pali je kental tak kental ada seorang-seorang dia. Lepas tu daripada utara kita ada Abang Fitri, InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Kita ada Syaman. Kita kata ada Abang Toya pun dengan kita macam ada. Lagi Ram pun ada. So kita army dulu kami sama. Ya. Tak payah jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan perjalanan kami pergi dan pulang. Semoga kita musafir. Jagalah surga kami yang kami tinggalkan, ya Allah. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Baca hari ni alhamdulillah. Jalan jam hari ni orang dah start cuti ni. Balik kapal jam. Raya haji Balik kapal jam. Ya, balik kapal jam. Ya. Allah. Kali pula T-Max ni dekat sini mesti Steve. Always the sun after all. Semua Bali tu. Bali. Dah makan belum? Patut mus lah masak pagi tadi, bagi Pali sampai makan. Tunggu mama ada hijau nasi goreng kopi O tu. Tak ada, burung bujang Bali. Tak salam lagi. Okay Bali Lapar nak makan tu? Tak okey je. Okey. Betul? Ke kita nak tunggu dekat RNR Petronas dekat Kuala tu? Tak payahlah. Ikut ni lah. Janganlah. Kalau buat doa, kalau jangan. Nazar pula Nazar. Ya, aku nak pakai glove je. Pakai glove pula. Alamak. Aman lah. Cepatlah, rem. Sat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. So kita nak terus ke mana ni tu boy? Jambatan. Kita kalau minyak Malaysia aku belum. Tapi Sungai Dua lah aku nak top up sikit sebab tadi aku tak isi. Sungai Dua tu dah lepas jambatan sana dah kan. Sungai Dua dah lepas jambatan dah. Lepas dah. Ini Muazzam ni.
Lepas dah. Tengoklah. Isi kat Bukit Kentang lah. Bukit Kentang. Sebab dekat Caltex kat rumah aku tu nak pakai kad dekat situ dia tak boleh budi. Dia kena pergi kaunter. Oh. Dah jom. Rem kepala. Chip rem. Aku. Rem chip macam ni lah. Chip MR tu motor dia warna putih. Fali okey lah. Fali awal ni daripada pukul 5 pagi tadi. Okay, boleh dia. Itu 5 pagi dia gerak. Dia bangun. Jalan-jalan tengah. Jaga. Masuk rem, masuk. Ada kereta. Sekejap, okey masuk. Esok cuti. Balik malam malam. Biasa kan orang KL keluar tu KL siap Jumaat lepas tu je. Ya tu. Tak rasa pendengar hujan esok kita ni. Beli yang kata patah kan? Biasalah orang tu. Apa lah Ada member kat kolej tu. Anak dia langgar. Kenapa tak dia beli ni pun? Aku kesian. Gila dia terterap jatuh luka banyak pun. Oh ya. Iya. Depan masjid pula tu aku sedih pula aku rasa. Aduh anda lalu je kita lah. Entah aku suruh dia balik je. Aku pun mamak juga tapi nak macam mana? Dia suruh dia balik tak Aku suruh dia balik je, suruh dia pergi klinik. Okey, aduh. Kan hang KKM kenapa tak rawat dia? Bukan lah, aku KKM duduk kewangan, aku tak kerti apa. Itu pun satu apa punya soalan lah. Saja nak dengar dia jawab apa. Aduh, hang ni. Aku nak dengar dia jawab apa. Kan maknanya ni jawapan ni ngepik sikit. Lari saja, orang tanya lain dia jawab lain. Dia dahsyat. Macam jawapan hang dekat Danok, daripada 1 jadi 2 jadi 3, macam mana? Nak slow. Ada 3. Sekarang dia dah masuk Mungkin. dia dah masuk biar 3 dah. Memang lah. Dia cakap mungkin 1, 2 atau 3. Dahsyat dia kak. Dulu tengok wayang ajak aku tau. Sekarang tak ajak dah. Takkan lah. Tak ajak dah Ren. Oh ya ke? Iya. Ya Allah, takkan lah. Mana nak ajak? Dia couple seat kan 2 je. Itu Mana ada couple seat 3? Itulah. Nak ajak tak boleh couple seat 3 pun tak mahu. Habis dia sekarang yang apa lah? Banyak. Dia tak ada bakat. Betul lah Zah. Aku rasa dia nak mewarisi hang punya tata lah. Jangan lah cakap lama aku tengah rekod. Dia lah dia kena sorang. Dia lah dia kena sorang. Kalau macam tu kata lah aku sama. Dia lah dia kena sorang. Okey. Takkan kot. Tak apa Mos. Aku yakin hang ni baik. Walaupun ramai tapi hang baik. Tapi dia boleh handle lah. Dia boleh handle pun aku baru pakai dia.
laju. Angin tolak. Laju. Tak boleh gaya. Itu aku rasa brother tu umur 60, 50 lebih tu. Dia singgah apa ni? Ini Singgah apa ni? Dia belakang tu ni. Dia pakai NSCAR ni tu, NSCAR pun. Betul. Sebab rim dia bunga NSCAR. Kami ikat lah. Sedap tau. Alah, tak dapat. Rasa nak ride lah, tak ikut kawan. Kan? Yang lain bukan tak nak ride, mungkin ada masing-masing. Esak tu. Abang pula beli fasilitas di sekolah kan, mungkin dah nak berjalan. Itu je yang bujang ni. Lupa. Ali bujang 3. Bujang 3. Bujang tu. Kau nak available. Bujang. Takkanlah. Takkanlah. Bermaknanya masih available lah. Ya. Okey. Tak ada siapa lagi lah. Tak ada dengan siapa, betul ni? Betul. Pengakuan ni. Ini kena upload reel. Betul. Kena upload reel. Bukan itu reel pun kena upload ni. Mandi kolam renang tengok highway. Aku tak sanggup jumpa Abang Fitri ni. Aku nak pukul je. Geram. Sekarang tak kira sampai jumpa mesti dia kata kita. Lakor dia tu. Lori ni apa hal ni? Wah. Macam robot. Macam Gundam. Expander X-Force tu lawa. X-Force. PC X-Force. Nampak macam robot tu. Tapi design ni sebenarnya dah lama dah. Dekat Jakarta apa segala. Dah keluar lama dah. Malaysia yang lambat masuk. Mana pintu share je. Ni Pintu share. Pagar share. Pintu share. Apa dia cakap apa? Tak, aku cakap mana pintu shell ni. Rupanya bukan pintu pagar. Ni apa jalan masuk. Tak faham lah tu. Lambat lah ni rem. Tidak, esok aku batang balik lah. Dia macam nak cakap kuat sikit. Dia macam kata kan. Tu yang aku tak jadi tak cakap atas motor tu. Nak kena pergi KL lagi lah tu. Dia kena cakap. Dia kena cakap pelan-pelan. Rem macam dapat bau je. Tahu. Murah ni. RM8. Mana dia manipulasi otak kita. Kesian Bali. Apa? Bali kan bujang 3. Bali nak apa Bali? Tak nak. Gila. Kenapa? Ni kereta ni pergi Siberia tau. Bukan Siberia. Bukan Siberia. Siberia. Mongolia.
Azlan nak beli apa? Air kosong? Aku nak beli bulu-bulu je. Hilang dari radar. Baru sedap tak pakai glove. Barulah rasa bebas. Tapi tak lah nanti tu lah. Betul juga, aku dah lah baru baik je daripada sopak-sopak tu. Aku pun sama baik je, mengelupas apa semua. Tak apalah, sekejap lagi lah kat Jambatan Pulau Pinang ni kita pakai balik. JPP, Jabatan Pulau Pinang lah. Jom. Tapi nak Abang Fiti turun lah. Itulah pelik tu. Kan? Itu sebab Kalau dia ada partner lain tau. sebab tu Nazar jadi cakap, kena ni. Lepas tu tiba Pali pula baku nama. Tak boleh ni. Hmm. Ram pula baku nama. Jadi okey ni kan. Macam Mus kan dia lambat dah. Dia banyak hair lain dah sekarang. Tidak, dia dulu dia paling awal baku nama. Sekarang dia macam dia teragak-agak dia teng. Ada tak ada terapung Ya, banyak keluar orang. Banyak sangat pergi KL. Ni abang mesti kat sini. Ha? Depan. Ke mana? Baik. Selepas. Dia cakap selepas. Lepas. Selepas tu. Depan tu kot. Ada dah. Ni bukan ada petrol. Dia cakap dia dah terlepas ke depan. Dia cakap. Depan lagi. Dah terlepas ke depan. Dia cakap dia memang terlepas ke depan daripada tu lah. Oh. Ada tak depan tu? Tak ada. Daripada depan sikit lah. Tak pun tu sikit ada motor belakang. Oh ya. Tak ada pun. Motor. Hai. Jalan je lah. Kadang-kadang ada je lalu motor ni. Mana ada? Depan ni ada tempat lagi ke? Ni kot dekat macam terowong tu kot. Bum. Weh, ada ni. Biawak. Aku gaya ni. Si. Gali. Tak guna punya biawak. Oh ni pintu terbang JKPP2. Dia duduk bawah pokok ni. Ni bawah bumbung ni. Rasanya lah. Tapi kalau biawak tu lompat dekat celah seluar kita, ngeri juga bang. Tak ada pula ni. Kata dekat sini. Jom betul. Depan ni sikit. Ada lorong masuk kanan ni. Betul, aku ngeri. Rumah aku dah berapa kali masuk biawak dah. Tu sebab aku begini. Dia menggelupur biawak ni. Dia kalau dia relax okey je. Dia menggelupur. Betul. Mana ni Sini. Ada. Mana ada? Mana lorong satu lagi? Dia tak angkat. Mana dia dah? Depan ni dah memang masuk jambatan dah. Dia bawah jambatan. Bawah jambatan kat mana? Cuba keluar sikit. Dia tak nampak kita kat sini, tak apa. Hei, ceroy ni, abang ceroy. Kau tak angkat. Bawah tu. Depan. Dia terlajak. Terus. Keluar balik, masuk balik. Masuk balik dalam. Masuk. Ikut jalan dalam lah. Masuk lorong ni, lorong motor. Lorong motor. Oh, tu lorong tu. Lorong bawah jambatan tu. Jom.
Terus Bawa jabatan, bukan hujan. Gini punya luas buat pakai motor. Itulah pasal. Aduh. Sound dia sekejap lagi sound dia. Inilah banyak selesa sini ya. Kalau tidur boleh. Oh macam Macam mana? dekat orang lalu tu. Dia buat Roblox. Tahu. Dia nak buat Roblox. Aku rasa dia orang penagih ni. Duduk macam betul. Apa tu? Duduk betul lah. Apa fashion duduk bawah jambatan? Yang debu lah motor. Dah basuh motor. Aduh. Ya. Tempat tadi best. Buang jabatan, aduh. Okay, dah cukup sangat ni. Tunggu buang jabatan nak buat apa? Man, apa lepas bawah jabatan? Okey lah, Syaman ajak tu, tunggu depan tu tadi. Bujuk awak ajak patah balik. Bang, okey bang. Apa lah. Panas sikit malu bang. Boleh beli ayak. Duduk bawah ni berdebu hampa boleh. Macam mana jadi cik ni? Kami patah balik. Ni, dia ajak tunggu depan sana. Pening. Nak jalan tu ya bang? Kardu. Kena tekan balik ah. Kita cakap agak butuh dia nak angkat atas tu. Boleh. Macam mana? Tekan balik ni. Atas. Dah mana? Atas. Tu. 2, 3. Okey. Semua pintar. Dia jarak gula. Sebab jarak gula. Tak, pasal pro. Lambat lagi ha. Nak kopi dulu kan. Limited edition. Succeeded. 6. Group members connected. Apa? Fizi Cafe? Boleh. Jom. Boleh. Oh, breakfast ah. Kampung apa? Awal lagi ke? Awal aku. Rasa macam dah tengah hari tu. Kan? Tapi saya keluar dari rumah pukul 7 lebih syok time tu. Sejuk. Lepas tu sampai gurun dah. Berani pula ride seorang-seorang tu. Lah. Kau sekolah apa kita pergi seorang-seorang. Okey. Hantar aku tak ada apa-apa. Rumah. CJ 2 kali. Orang CJ dia 2 kan? Hari tu ambil motor pun balik seorang-seorang. Sampai tu. Abang Toya dah. Tengok motor Tailu. Tu lah. Ini motor masuk show ni. Tak macam Jangan gerak ke? Motor cerai. Sejak pakai hijau ni ramai gadis-gadis duk PM tepi. Bohong. Tarik tu. Kemau dah. Dah sembang Blackton. Lama. Nak kata Abang Dohan. Dalam motor Tapi dulu man. Tu jalan rektor lah. Tadi jalan rektor api lah. Kenapa tak tadi ajak temu kat mana Rem? Tajuk ni. Oh ya ke? Tapi dah tajuk ni, dia tajak temu kat depan ni. Pandai. Ya betul. Tak pandai. Aduh. Lah. Dia hari ni dia tip dia pun terkabur nampak. Betul lah. Aku ajak patah balik one way pergi bawah tu.
Ali tu daripada KL tu. Hampa main lah. Jauh dia. Calon dekat ni. Macam ni bangunan. Balik ni jambatan Pulau Pinang yang kedua kalau paling tak tahu. Daripada selatan selalunya orang akan keluar sini lah. Saya baru tahu kan, kalau abang tak tahu kita bagi pasal Kan? Kalau saya tak serentak mesti datang. Nangga pun kali pertama sampai Oh, gila. Betul. Saya kali pertama lah. Saya nervous lah. Saya nervous ni. Gemas cendol. Mana? Oh, okey tu. Kita helmet hijau. Mun mana mun? Motor hijau. Kau kat depan awak musuh juga kan? Jauh. Kita ride kan ronda ni di bawah sini ya. Ronda lah. Ini ronda ni. Awak lagi bagus 10. Ni kelong ni. Banyak kelong tu. Kau yang orang mancing tu bawa jambatan ni kan jambatan sana ni. Bawa jambatan bawah ni bos. Yang orang macam bawa jambatan bawah ni. Oh yang bukan kat sana. RM30 satu kepala pergi balik. Duduk lama. Kalau air naik dia tak kena kan? Tak ada, dia maksimum dia takat tu je. Tapi jangan ribut lah. Kalau ribut tu mungkin lah air tu naik juga. Jangan sangat ke? Tapi kalau bawa jambatan ni payah nak kencing. Kencing kira-kira berak tu payah lah. Atau survivor. Ada RM30 tu bukan nampak kan? Okay. Tak jalan pandai-pandai lah. Tapi diri kan? Nampak. Bagi ni mana? Jauh lah tu. Nampak kau cerita sikit sejarah jambatan ni. Siapa buat? Jangan. Wah, laut ni. Sebelum nak buat jambatan ni saya dapat lah job nak selam tengok kedalaman dari bawah tu. Kan ada lagi dia kubur tu. Abang driver lah. Tengok kedalaman dia tu. Pasal pun dia baru jawab. Dia fikir dia nak jawab apa. Apa yang paling gemar sekali? Bila dapat jawapannya dia baru dia jawab. Ina, jabatan kedua tak kenal tak? Selfie. Jangan kata cakap gambar Dia dah sekarang dia tak rekod video untuk STD dah. Dia tangkap gambar update saja untuk girlfriend dia. Patut tak ada video atas highway tadi. Tak ada. Ya Allah. Dia nak Hong Kong. Tak tahu. Tak payah ada asap ni. Nanti ada sampai pasien dah sini, nanti dia kerja shift ni dia susah sikit. Dia tak ada business lah. Kamu. Pertama kali pun dia tolak, dia ganda sekarang. Dia banyak lah. Cakap je kamu nak bidang apa, semua dia ada. Dia mesti selfie ni. Kan kau ada selfie. Nampak dia selfie. Agak dah. Abang kat sini. Dia buat video tak payah buat orang belakang. Dia buat video. Mana ada orang. Tadi takkan kami masuk report house sekali. Baby, ada sampai. Nak.
Odeng mana ada ikut kedai lah. Kedai apa dia tak dengar? Odeng tak ikut bukan kedai lah. Dia buka. Ini customer banyak. Sabtu petang. Oh. Dia biasa Sabtu sekarang overtime pukul 2 sampai pukul 10 malam tu. Motor banyak. Banyak orang datang sepi banyak hari Sabtu. Abang Toya je motor banyak, dia relax. Dia Dia bos. management. Dia pukul 12 malam pasal print depan. Dia siapkan motor customer dulu. Sabar. Tak. Sampai depan lah. Takut lah. Dekat Ustaz. Bercakap pula tadi. Dah buat laporan lah. Kan dah selfie dah tadi. Sembang. Kan dah selfie tadi, baby dah sampai. Sebab tu dia ambil jarak. Kalau kata kargo terputus pun dia bagi alasan. Oh, saya depan bang. Padahal dia tengah call awak dia. Baby, atas motor ni I dah sampai tau. Jangan nak gambar dekat jambatan. Lepas tu bila dia nak speed, tak boleh. Kita kejar di belakang. Dia ketawa lah. Macam dulu lah. Update flight kat mana? Lama dah ada ride dengan Mus. Jarang dia pergi depan dulu. Dia ada tempat dia belakang. Kali ni laju dia kat depan. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga. Lubang-lubang. Tengok, lubang dah lepas baru dia bagi tahu. Lubang dah lepas dia bagi tahu. Padahal dia dah terjun dulu dah. Nampak? Ada. Oi, sakit lori. Apa batu Sakit tu. Mus tak sakit. Tengok. Sakit. Asap Tak rasa. Mandi tak basah, tidur tak lena, batu kena tak Dia tidur pun sengit tu. Tidur sengit. Ini fighter yang tadi tu. Apa dah? Mana? Expose tadi. Dia nak hantar ni lah. Dia nak pergi makan durian dengan kita lah ni. Tapi lain depan ni. Slow paling tak lepas. Macam tu lah Fali, Nazar seram. Yang Nazar nampak dekat MR tu dekat Bangkok tu. Oh, yang tu. Macam tu. Dia kena gilis ke tak? Dia kena gilis ke? Tapi tak ada gardu nak bagi tahu dia. Bang. Tak sempat. Yelah. Dia apa kasut merah, helmet hijau. Tu lah pasal. Ini dah trend sekarang. Strawberry matcha. Betul. Strawberry matcha. Tema matcha strawberry. Geram lah. Tak baca dalam kru orang bagi kita baju monokrom. Ni jaket, bukan baju. Kita jauh. Sini tepuk untuk lagi sini. Geram ni lah. Ni bayar tepi, bayar depan lagi. Kenang kamu saya first time tengok kat petang atas sini ya. Jalur tak apalah. Dia tak kanan. Lepas ni dia naik dah. Lepas ni dia duduk dia dekat abang. Ni dia tak payah nak. Awet kunci betul pun dia reject. Gila. Gila. Kunci betul pun dia reject. Ingat apa? Juga dah level tinggi dia tu. Betul tu. Dia kalau dapat cerita tu kira label orang kata ya. Bukan cekak-cekak lah. Tu pun dia tolak. Dahsyat. Bang, kita ni waiter tak pedang kan? Betul. Tapi saya dulu benar tak? Dia nak juga. Main menyelit je. Tak apa lah. Ini on recording. Tapi bini dia tengok baru dia tahu. Abang si muda mana lu? Malindo lah. Mana? Ini mana? Straight. Ni.
Apa? Dulu zaman bas mini tu. Kita Bangkok kota. Bangkok 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 Dia tak main Malaysia. Gila. Malaysia. Anggatai tu. Kita standard Bangkok ya. Jom. Jalan mana? Oh, sembang. Kita kau betul standard. Cari yang luar negara. Wah, tu stiker tertutup aku bang. Oh, ni Tanutong buat khas untuk saya. Oh. Memang saya minta tolong buat khas.